Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba. Bismillah. Okey guys, ni. Korang tengok ni. Berasap ni. Okey, kita masuk Jalan Tanah Merah pula. Wow. Guys, kita tengah masak ni. So guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hey guys, Assalamualaikum. Syirah di sini. Kasih terima satu kali. Syirah. Dan ini merupakan trip kita pergi ke Kundasan. Sebab tadi kita berada di Kota Kinabalu dan member sebelah kita tengah memandu. Yes. Kita nak pergi ke mana mula ni sebelum sementara pergi ke Kundasan? Okay, first kita sebenarnya dah 3 hari dekat Kota Kinabalu sebab pergi event Havoc Food Festival. Saya buat event food run. Lepas tu kita akan pergi ke Kundasang. Lepas tu? 3 hari 2 malam. Lepas tu kita akan pergi ke Semporna. Lepas tu ke Mabul. Dan last kali kita akan pergi ke Sandakan. Aku tengah ikut je. Yes, dia ni sekarang ni tolong ni co-driver. Walaupun tak ada function macam biasa, hidup memang takkan drive. Kalau korang tengok dia dekat KL pun dia tak drive. Dia akan naik siapa-siapa gitu. Dia kira kehidupan menempel. So guys, dok orang kita dah sewa kereta. Hari tu 3 hari kita sewa motor, sekarang sewa kereta pula. Tengoklah, kereta tak mahal, tak kaya punya, kereta biasa-biasa je. Tapi yang penting dapat jalan ke satu tempat ke satu tempat. Okay guys, sekarang ni kita on the way. First tempat kita nak pergi Lokan Bakar dan Kelapa Bakar. Dia dekat je dalam 25 minit hingga 30 minit daripada bandar KK. Alright, ni sebaris ni kedai. Mantap. Gerai. Alhamdulillah guys, kita dah sampai dah. Korang bayangkan dekat sini sebaris tau. Sebaris kedai. Yang ni kita pilih ni gerai Kelapa Bakar Kak Tini. So kita sekarang ni dekat Tuwaran. So jom guys, kita turun, kita tengok apa yang ada boleh kita borong. Si Dut dah lapar sangat ni. Aku memang kebulu dah Dut. Lunch belum lagi ni. Syirah lah kau makan tadi masih mukelobal lah, makelabal lah. Mana aku punya bag? Kita akan pilih Lokan Bakar. Yang ni besar, yang ni kecil. Oh, saya ambil yang besar je. Yang ni 20, yang ni 15. Yang ni kita punya Lokan Bakar. Hidup kan? Ya, hidup. Kalau dia mati, dia terbuka. Okay. Boleh lah. Okay, yang ni oyster bakar, yang ni Lokan Bakar. Okay, lepas bakar dia dah terbuka, kita cuci Lepas tu masuk dia punya ni, bumbu. Sedap ni. Bawang serai tu kunyit. Tengok ni guys, banyak lah. Sol. Alright, yang ni pula Kelapa Bakar guys. Tengok ni. Kelapa Bakar. First time dulu saya try masa dekat Johor, dekat jalan yang mengalir ke Pasir Gudang. Isi dia besar. Alright. Lepas tu dia cuci, dia keluarkan dulu sebab ada lumpur ke apa kan. So lepas cuci, bakar balik. Nak shoot kelapa kat sini. Aku orang lama sini tau. Ni bakar. Ni dalam ni. Ni ada ni. Bakar. Ni ada api bawah. Kita try guys nanti sayap ni. Kita dah order dah 4 sayap. Okey guys, ni. Korang tengok ni. Berasap ni ada. Ada tu yang lama ni. Weh, warna purple. Okay. Tapi ni kira kelapa tua ke kelapa muda? Dia memang tua ni. Kalau dia muda, dia kena jaga dia muda. Bismillahirrahmanirrahim. So ya, kita cuba ni kelapa. Kuning kulit. Bismillah. Dia lembut lah. Purple. Tu ada masak. Masa saya makan dekat Kelapa Bakar dekat Pasir Gudang
Dia kelapa muda. Tapi dia rasa lemak sikit Celok lemak sikit Dia ada santan ke betul. Ni ada santan. Pas ni sama dengan ni tu. Tak. Lain. Lain. Ini saya punya. Ni sayap sos kicap. Dia pun kecap juga. Yang ni kita ni tak ada bumbu. Apa kau nampak macam kerang ni? Memanglah adik-beradik. So guys, yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuba. Bismillah. Dulu saya rasa lokan Ni, kau tak ada masak. kering, yang ni okey. Tapi okey lah, just nice. Ni dia Manis-manis bumbu sikit. Rempah kan. Macam letak kat ikan tu, ikan. Baloi ikan tu. Okey, yang ni kosong Yang ni kosong, tak ada letak. Dia rasa kerang. Bismillah. Kalau kosong ni rasa dia macam apa? Macam kerang. Kalau kerang memang aku rasa kerang lah tadi. Kupang. Rasa dia macam kupang. Bulu Yang ni guys. macam tu. Kerang bulu kan besar kan. Dia pun sama. Orang makan kerang bulu. Kerang biasa besar. lah. Yang besar bulu tapi luar dia ada bulu-bulu. Ya, sama saiz dia. Besar dia. Kerang gergaji dia kan. Ni ada. Tapi ni tak liat sangat. Kan? Kerang bulu pun tak lihat. Tak liat. Jangan. Kerang bulu yang nipis tu dia ada bulu. Kan. Besar kerang bulu. So next kita cuba kepak bakar. Ini madu tak Bukan madu. Bukan madu. Bismillah. Aku rasa dia memang mantap kan? Melengkapi. Johor style lah. Dia pakai sambal kicap. Macam sambal kicap. Ayam tak ada manis-manis madu. Kalau kita semenanjung kan warna merah kan. Warna orange tu. Ni warna biasa. Ciduk kata ni lagi berbaloi berbanding dengan pasar Filipin. Harga pun murah. Sedap pun sedap. Nak kan? Tak. Esok kita try sayap Wak Ali. Untuk dia guys. So kejap lagi kita akan teruskan perjalanan ke Kundasang. Mengambil masa sejam setengah. Kita akan masuk kampung. Kampung Lapasan. In 2.4 kilometers, turn left on Apa Jalan tu sebab jam Merdeka. tadi je. Ikut jalan dalam. Okay, kita masuk jalan Tanah Merah pula. Wow. Okay tu Jalanan kita ni. Saya ingat kita salah jalan. Bukan je. Ni lah jalan utama dia. Okay, sampai makan Kundasang. Inilah Kundasang. Okay, kita dah sampai dah. Crystal Hill. Nampak view Gunung Kinabalu. Alright. Dah sampai dah. Tapi dalam lagi sikit. Tan ke apa benda. Ini view baik punya. Masuk ke dalam. Aduh betul. Ni keluar tak tahulah kat mana ni keluar. Jadi bus. Anjing. Sekor. Agak lah anjing ni. Ini dalam ujung tu lagi Aduh betul view. Crystal Hill. Nampak 100 meter lagi. Mungkin malam kita tak nampak, siang nanti. Okay, dia punya reception. Dia parking ni. Jom. Okay, kita dah sampai. Alhamdulillah. Pekan Cowboy. Oi. Boleh parking ke? Nampak sangat. Alhamdulillah guys, dah sampai dah. Kita dekat Pekan Cowboy. Tapi kat sini nice lah. Saya rasa esok pagi. Kita tengok ni view. Kita tengoklah apa view dia. Tapi yang penting dia punya tempat makan yang saya tengok video yang saya teringin nak duduk situ sambil minum kopi dan view Gunung Kinabalu tengah renovate.
So guys, jumpa korang pada next video. Pada korang jumpa subscribe channel saya. Jumpa korang pada next video. Take care. Bye bye.